Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallazi saqalana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Berdua atas jalanan, angin berbisik, bintang berkelipan, roda berpusing, hati bergetar, mengejar mimpi bersama ke akhir zaman. Langit luas jadi saksi janji cinta di setiap destinasi. Saya baru berada di baru sampai dekat Gurun. So berhenti sekejap lah bagi untuk rehat sekejap. Okay, so kita akan teruskan perjalanan ke Citra, ambil wife kat sana. Okay, bye. Setiap jalan cerita kita ukir jadi memori. Okey, pit stop yang seterusnya dekat hutan kampung, Plaza Tol hutan kampung. Rehat sekejap, berhenti buang minyak, buang air. Okey, so kita akan meneruskan perjalanan. Nampaknya langit dah cerah. Okey, insyaAllah. Tapi saya akan buka baju hujan dekat homestay Mark City, tempat saya nak pick up wife kejap lagi. Okay. So insyaAllah semoga selamat pergi dan pulang. Amin. Alhamdulillah. Saya mau colek kamu. Mesti saya nak ikut dia. Saya mau colek kamu. Kita pergi lari kat Siam. Jangan So, mana geng-geng hang? Lepas dia tu ada penutup. Oh, dia pun buat anak buat dah. Ada tu. Best tak sini? Best. Ya. Yeah. Sini best. Okay. So kami kat mana? Kami kat saya baru sampai homestay Matsu. So homestay Matsu Citra. Dan ya. Oh ni besar sangat banyak. Okay, so saya main ambil wife saya main culik dia nak bawa pergi Siam. Okay, nak culik dia buat pergi Siam. Okay, so wife baru ada program dekat sini bersama pelajar-pelajar dia. Jadi kalau nak main homestay Matsu ni boleh lah. Banyak ada kolam besar. Kalau kita tengok boleh buat team building. So kalau kita tengok ada kolam besar. Okay, nice lah. Boleh cuba. Okay. So ni kolam besar. Banyak bilik ya, boleh disewa. Okay lah. So kita cemeh. Cemeh set. Sekarang ni pukul apa? Bola 10-12. 10-12. Check out pada rumah tadi 7.30. Dengan hujan lebat. Alhamdulillah dah sampai kat Wan Tepus. Citra. Citra. Dekat homestay Matsu. Tu ada kolam. Belakang saya tu ada kolam. Okay.
Kat Timah pun ada. Kan dah tak bencet, tak ada lipat dah. Okey. Video. Stay. Bye. Okey, bye-bye semua. Hampa kena kusut, kena buat kerja. Jom, kita culik. Satu destinasi cinta sejati. Malam temaram lampu jalan temani. Hanya kita dan dunia ini. Roda berputar, cinta bersemi. Selamanya dalam memori. Biar masa terus berlalu, kenangan ini tetap utuh. Atas eks-maks kita berdua menjelajah dunia bersama selamanya. Bertiga berapa ni? Tengok tu. Pisang banyak. Tempat orang jual goreng pisang. Kawasan mana? Tempat orang duk tukar duit Malaysia dekat Kedai Mai. Okey. Orang makan punya teh ais. Sedap. Dengan Mati manis sejak lah. Habis. goreng pisang. Berapa ringgit kita beli? 40 baht. 40. 20. Okey. Jom. Roda berpusing, hati bergetar, mengejar mimpi bersama keakuan, bersama langit luas jadi saksi. Janji cinta di setiap destinasi. Dari kota ke desa, gunung ke lautan, setiap detik jadi kenangan. Okey, kami kat Langu. So first time dulu kami pernah main cari makan-makan kat sini lah. So kali ni kami repeat lagi. Okey. So kita tengok meriah apa orang kata? Nak depa malam-malam ni. Dah biasalah. Pecah lah. Oh ya. Sang gila ha. Sana makan sini murah sikit. Okey. Yang buah jambu lah. Nak kupas ke apa? Okey. Dan besok kita market ni kita masuk sini. Biar masa terus berlalu, Nak kopek mana tau. ini tetap utuh. Atas eks-maks kita Dan besok nak cari apa lagi? Dia tak dia tak nak basuh kan. Tak kering juga esok.
3 2 roti bat dengan tertinggu. Dapat satu burger saya beli CP punya. Roda berpusing, hati bergetar, mengejar mimpi bersama ke akhir zaman. Langit luar jadi saksi Kami main lincah dia lagi cinta di setiap destinasi. Dari kota ke desa, setiap detik jadi Ayang, mana orang Malaysia? Ni ya. Saya. So, kami main dekat Rinca Disam dekat Langu ni. Tempat favourite kami lah. Ni rasa kali kedua kot. Dah kali ketiga tak ingat lah. So, kalau main sini kalau hampa nak jumpa waiter dia, cari adik yang boleh cakap Melayu, cakap kata Malay. Dia panggil tak. Adik yang cakap Melayu lah. Okay, nanti senang waiter dia nak terang. Sebab menu dia semua dalam bahasa Siam. Macam mana nak order? Okey. So ini famous dia dengan dimsum lah. Kalau orang nak makan dimsum. So malam ni kami tak makan dimsum lagi lah. Kami nak makan benda lain dah. Okey, bye. Okey, tadi bini dah rakam, yang lelaki lah dia pula rakam. So kita order spring roll dengan moy. Sedap ya? Sedap. Tak tambah ingredient pun. Tak payah, dah sedap ah. Ya. So kami kat mana? Cari dimsum lah. Okey, jom. Dah menjemput selera. Okay, kalau kita tengok ni ada ayam, ada ikan, ada udang. 50 baht boleh lah makan. Okey, jom. tak